dalam episod ini saya nak masak satu resipi yang menjadi kegemaran orang ramai. Pergi kat food court ni ada, pergi kat food court tu ada. Saya nak masak nasi ayam yang paling mudah. Anda sedang menonton resepi mudah Fendi yang dibawakan khas oleh Rasaku, rasa yang ku rindu. Cerita pasal Rasaku ni ada buat satu peraduan follow dan menang. Senang saja. Follow Rasaku di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Setiap minggu kita ada 10 pemenang betuah yang akan menerima barangan dari Rasaku. Baik, sekarang ni saya nak sediakan bahan-bahan untuk perapan ayam. Kita ada bawang dan juga halia. Bawang dan halia ni kita potong nipis-nipis, senang nak kisar. Bila dah halus macam ni, tak ada rosak blender. Masukkan ke semua bahan potongan dan kisar dengan sedikit air. Selesai kita kisar bawang dengan halia, kita boleh masukkan ke dalam ayam untuk kita perapkan dia. Nak sedapkan dia lagi, kita kena lumur-lumur dan urut-urutkan dia. Ayam pun dah siap diperap, kita rehatkan dia selama 1 ke 2 jam. Sambil-sambil tu saya nak masak nasi untuk nasi ayam. Bahan-bahan dia kita ada beras wangi, halia, cube ayam, daun pandan, 3 sekawan ada dekat sini, bunga lawang, ada buah pelaga dan juga kulit kayu manis, sedikit serbuk kunyit, garam dan juga ni dia minyak kelapa Rasaku. Mula-mula kita cuci bersih beras wangi ni. Pakai beras wangi lagi sedap dan beraroma. Halia dipotong halus, tak adalah terasa sangat kalau orang tergigit nanti. Masukkan beras yang dicuci tadi. Tambahkan sedikit garam dan serbuk kunyit. Taburkan halia yang dipotong. Masukkan sedikit minyak kelapa Rasaku dan masukkan air secukupnya. Masukkan 3 sekawan kayu manis, bunga lawang dan juga buah pelaga. Jangan lupa cube pati ayam. Dan kita akan gaulkan dalam satu periuk sekali jalan saja. Kacau-kacau, dah boleh masak dah. Senang je. Dan sekarang kita nak buat sup nasi ayam. Bahan-bahan dia kita ada kat sini. Ni lebih-lebih kaki ayam, leher ayam, bawang besar. Lepas tu ada garam, sup bunjut, cube pati ayam, ikan bilis pun ada juga. Halia, daun bawang, daun sup. Itu sahaja bahan-bahan dia. Mula-mula kita nak buat apa? Saya nak potong dulu bawang dan juga halia. Daun sup dan daun bawang dipotong kecil-kecil. Cantik nak tabur dalam sup nanti. Mudah je nak buat sup ni. Kita masukkan air dulu, lepas tu baru kita buka api. Masukkan lebihan potongan ayam tadi, kaki ayam, leher ayam dan tongkeng ayam. Tambahkan bawang dan halia. Kita rebus dia sekejap sehingga mendidih. Masukkan sup bunjut, lepas tu tambahkan cube ikan bilis dan cube ayam. Kacau sebati dan air sekali, masukkan daun bawang dan daun sup. Tambahkan sedikit garam untuk menaikkan rasanya lagi. Ya, sup pun dah siap. Bau dia cukup menyelerakan. Dan sekarang ni masa untuk saya goreng ayam dengan minyak kelapa Rasaku. Pastikan minyak betul-betul panas baru masukkan ayam. Kalau tak nanti dia akan jadi di dalam tak masak, luar hangus. Ingat tu. Kita goreng sampai dia betul-betul masak. Kemudian kita angkat, baru kita lumurkan dengan kicap manis, kicap masin dan juga sedikit serbuk lada hitam. Kita akan campurkan bahan-bahan ini dulu dalam satu pinggan. Kemudian baru kita lumurkan dekat ayam. Dan kicap tu juga kita boleh guna untuk makan nasi ayam tu nanti. Kita akan campurkan bahan-bahan ini semua dalam satu pinggan. Lumurkan ayam dengan campuran kicap dengan sebati. Pastikan keseluruhan ayam disaluti dengan baik. Lebihan kicap ini jangan buang. Kita boleh makan dengan nasi nanti. Ya, ayam pun dah siap. Kicap pun dah ada, tapi dia punya sos belum ada lagi. Kita nak sediakan bahan-bahan untuk sos ni pula. Ada cili merah, halia lebih kurang dalam 2 inci ke 3 inci, cuka dan juga garam. Itu sahaja. Potong cili merah dan halia kecil-kecil, senang untuk dikisar nanti. Tambahkan cuka dan kisar sehingga halus. Kita masak ataupun kita didih dia sampai betul-betul mendidih, baru kita masukkan sedikit garam, lepas tu kita dah boleh angkat untuk makan dengan nasi ayam.
Dah pun siap. Tunggu apa lagi? Kita boleh hidangkan lah. Ya, inilah dia nasi ayam menggunakan produk dari Rasaku. Kita guna apa tadi? Kita guna minyak kelapa Rasaku, kita guna kicap masin Rasaku dan juga kicap manis Rasaku. Dengan setiap pembelian RM30 akan dapat 10% diskaun. Apa rasanya? Kita rasa tengok. Kalau rasa musim-musim macam gini tak boleh nak keluar pergi makan nasi ayam, boleh cuba buat sendiri nasi ayam. Dengan resipi mudah Fendi, menggunakan produk Rasaku, insya-Allah makanan mesti jadi punya.